lagi lidah boleh merasa. So don't care about sakit, don't care about others. Just go makan, okay? Actually kalau ikutkan hati memang tak nak balik. I memang suka sana. Sampai nak ada girlfriend kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu lagi bersama saya, co-host bersama Dr. Mustafa. Apa khabar? Khabar baik, Datuk. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Datuk sihat hari ni? Alhamdulillah. Tapi doktor hari ni kenapa lain sikit? Well, hari ni ikut mood. Hari ni is only just casual. Okay, so kadang-kadang kita all into formal, smart casual ataupun casual. So into hari-hari kita usually kita pakai casual. Because kita also most of the day spend the time with the pakai baju OT, right? Yes. So is this only morning then evening? So now today is only casual. Casual ke tak casual ke, tapi kita masih lagi dalam Jom Take 5 bersama dengan Dr. Mus. Okay, doktor, seperti biasa. Berbody, saya bawa kereta. Lepas tu suddenly saya rasa macam dia macam my brain macam numb tau. Dia macam suddenly numb. Lepas tu saya tanya orang, saya kata kenapa saya dapat macam dia kata must be brain fog. So apa tu? Okay, now you kena faham. Fungsi otak kita memang, fungsi brain is actually very complex things. So there are something related to the organs. So all your organs dalam badan berfungsi ikut otak. Okay. Well, that's number one. Maknanya kalau you shut down otak, everything kan mati lah. Okay. Alright? Okay, that's one step. Now this is from the functional part. The other part is actually, which is the emotional part, which is all the expressions of things. Okay. Alright? There is another thing we call it perception. What is the perception? Yang you rasa badan you sekarang ni dalam dunia ni, you sekarang ni kalau you atas, saya kat mana ni? Dalam bilik, duduk atas kursi. So you understand bawah you ada apa, atas you ada apa, sebelah kiri, sebelah kanan. And this perception is actually we in the space. Okay? Now this perception is very complex process. Lagi you are on move, lagi you'll be more complex. Let's say for example, your perception bila you duduk dalam bilik, lain your perception bila you drive. Because in your drive there are a lot of signals out and in, you lock kereta masuk sini, kena traffic light, kena stop, orang laju, orang ni masuk apa. So this actually perception, and this is the signals that usually will, sometimes you go out of this line. The out of this line bila you berfikiran benda lain in your subconscious mind. Sibuk, something worrying you. This is where basically you are worried about something, all of a sudden the mood down. All of a sudden you tak boleh bersenyum. Kenapa? Are you okay? People can tell. So this brain is basically, walaupun apa-apa, you kena faham all this yang mental effect, the emotional effect, the stress effect, again is actually akan affect your organ health. So it's why actually, that's why when it is very important for you to maintain healthy, is actually you kena about this mental health thing. Tapi sometimes that mental health makes you really sick. And depend how emotional you are, how you react to things, how strong you are, how weak you are. So these are the things that with time we get strained on this one. That's why I said, this guy thick skin. Apa benda ni thick skin? Boleh tahan. Boleh tahan actually bukan kulit dia boleh tahan. Otak dia yang boleh tahan. So these are the things is actually yang kena, sometimes your brain is actually kena jaga your brain. So that's why there are some exercises for your exercise. Exercise brain pula. How? Ada. So even let's say for example, kalau kita Muslim, kita baca Quran. Kita always advise into main game macam puzzles, all this one. Simple puzzles. Simple puzzle yang dia akan calculate pergi kiri, kanan, kiri, whatsoever. This is actually all communication. You are doing the same function of your brain. To keep your brain is actually functioning very well. And this is where basically, give you an example. They said, if you can speak 3 languages fluently, you're going to protect your brain from Alzheimer. Now, the reading and talking thing is actually, especially talking, is take area of the brain. Okay? But it's meant to be we all talk one language. 2 languages will take the same area, but need to be a stronger area. Give more blood supply.
You want to talk more, you need more blood supply. That blood supply protect your brain from getting all Alzheimer. Kalau menyanyi boleh menyanyi in different language. It's the same. As long you understand the language. Okay. So if you understand the language, then it is also fine. So that's why it's actually brain function is something very complex. Then this is basically when you find some time, you go in your car, you drive your car, you dah sampai rumah. Macam mana I sampai rumah? Yeah. So this is actually just to say actually we have conscious and subconscious mind. Those together, they can really overlap and affect each other. How to simplest way besides exercise. No, How that to one not exercise into badan, that one exercise into otak. Yeah, how to avoid and how to overcome that. Well, sometimes you are forced to, is depend on your environment as well. If your input always negative, then you'll be affected. That's why it's very important to change your circle, choose your people. You need to know who are the people that are good or bad to you. And this is actually where basically all of you said, okay, you need to have good friends in your circle. You need to have people who support you always. Some people, they like to vent. You need to learn how to vent. How to vent out, bercakap dengan friend atau buat benda lain macam Dato' Nora suka sing whatever. There must be a way of for you to vent out, then you feel actually I'm more calm because dengar podcast kita pun also boleh bagi calm boleh juga. Because kita ni semua info kita nak kasih untuk orang sana, right? Okay. Alright, hari ni kalau you cakap pasal benda ni, whether I don't know, Datuk, you know this person or no, bertamu kita, ini orang memang mental dia strong sangat. Because kalau I rasa, kalau orang pass through all what he passed through his life, tak boleh hidup. Wow. Yeah, memang orang strong. Wow. Tapi tahap yang dia pass all the struggle in his life, and he rise back, that's a story by itself. Itu kita kena tanya dan I tahu ni semua, tapi I akan let Dato' know all the things. Kita kena tanya dan kita kena belajar dan kita kena ambil iktibar melalui apa yang dia telah lalui. Sebenarnya orang ni saya selalu tengok dekat social media Dr. lah sebenarnya. Saya tak pernah jumpa personally, tapi hari ni baru jumpa in person. So it's no problem for you to go down. Is actually you kena faham semua kita manusia kena akan go down, tapi kena mesti tahu macam mana rise up. Yang kita macam mana kita naik balik and go back to the right situation. InsyaAllah. Okay. Silakan Dato'. Alright, inilah dia. Terima kasih Chef Bob. Saya sebenarnya memang selalu tengok gambar Chef Bob dekat social media Dr. Mu. Saya selalu tengok, tapi tengok je lah, baca macam tu je lah. Tapi tak pernah macam bertemu, jarang kita jumpa kan. Sebab tak pernah like pun saya. Itulah dia punya. Baru saya tak like. Tahu lah ni. Tahu. Ni memang dia duduk ni watching out. Okay, apapun saya terus je jumpa Chef Bob hari ni sebab banyak benda yang kita dengar kan, dan mungkin hari ni kita nak share dengan macam-macam lah. Tapi sebelum tu kita nak kenal dulu. Mungkin yang dah kenal tapi mungkin Chef nak beritahu Chef Bob, nama sebenar apa, nama panjang dia, berasal dari mana, silakan. Okey, nama saya Muhammad Hasli Alfi bin Ahmad Sobri. Okey. Memang nama sedap. Tu Alfi Alfi mean 1000 malam. Oh, masya-Allah. Okay, my mom. Alfi, yes. Alfi Laila wa Laila. And then saya berasal dari Baling, Kedah. Balik Kedah. Sebenarnya saya tak mengaku saya orang Baling sebab tapi pasal apa tak mengaku? Bukan, dia macam mana? Saya selalu mengata saya ni orang KL. But sometimes people orang can tahu slang saya. Ya. Dia bukan dah tangkap. Saya pasal apa tu. Tangkap. Okey, saya ada seorang isteri, dan seorang anak. Okey, adik-beradik saya dan live saya macam ni lah. Okey. Betul, chef. Okey. Saya sebenarnya chef. Memang cita-cita saya dari kecil. Memang suka masak? Saya suka masak dan saya suka makan. Yalah, memang orangnya tu. Kita suka masak, kita suka makan lah. Tapi saya tak boleh makan apa saya masak. Itu problem saya. Okay. Saya tak akan boleh. Bukan dia biasa chef dia tak makan makanan dia. Dia tak makan. Betul, right? Dia punya kontra dia. Sebab kita tahu apa kita masak. Kita tahu ingredient kita. Sometimes kita rasa kita jadi lawyer dengan hanya apa kita masak. Tapi kita lagi suka orang lain kita masak dan kita test. Okay. And then saya dulu memang suka
jadi macam melampau. Saya makan benda yang unexpected. Ni semua masih kat Kedah lah ni. Masih kat Kedah ni. Okay, Kan? right, Jadi memang kan kat Kedah kan lots of syurga makanan. Nasi lemak 20 sen, nasi lemak ikan masin, semua tu kan. Okay, I dah beritahu macam rahsia kat doktor. And then benda ni semua I tak tahu. seafood semua, then I start to get gout actually when I umur 12 tahun. Sebab banyak seafood lah, uric acid dia. Tapi I don't care. Because kan, makanan bagi I macam it's okay kan. Because ada pepatah dia dulu masa zaman saya kat kampung tu, selagi lidah boleh merasa. So don't care about sakit, don't care about others. Let's go. Makan kan. Kan. Ajal lah. Ajal mati ya. Okay, then fine. Okay, and then keep on going. Okay, saya memang nak kata dulu tu besar tak juga. Tapi comel lah, body yang kita baby yang comel. Bila dan dulu kan kita tengok kalau baby yang comel kita akan suka. Tapi bila lama-lama jadi menyampah kan. Jadi macam makan, and then my mom pun dia, sebab kita hidup dalam keluarga yang macam happy eat. My grandmother pula memang chef. So I follow the step. I memang ambil apa makanan dia, and then itulah keep on going. Sampailah saya sambung belajar ke UiTM. Okay, saya ambil jurusan Studi Kulinari di UiTM. Okay, and then terus sampailah saya dengar lagu Datuk Nora tu, Cinta Antara Benua. Saya terbit nak sambung belajar ke UK. Okay, saya belajar di University Birmingham. Kat Birmingham. 10 tahun. Saya lama. terus kejar. Itu antaranya detik-detik yang saya rasa yang career saya memuncak. Daripada ramai-ramai dalam universiti saya yang dapat peluang. Jadi memang bangga lah. Sebenarnya saya tak sangka pun saya nak dapat pergi. Tapi pada ketika tu kami duk tengok YouTube cerita Antara Benua. Kalau kita pergi ke UK ni seronok ni. Macam tengok dengan background lagu Datuk. Jadi macam wah ni best ni. Tapi sebenarnya life there different. Experience sangat. Then saya sambung sebagai pelajar sana. Lagi lifestyle saya jadi berubah. Sebenarnya, and then masa itulah timbul macam-macam. Mungkin itulah antaranya saya selalu katakan dia dosa saya. Sebab apa? Life sana tak sama macam Malaysia. Makanan halal tak halal. And then you dealing with pork. Wine, semua alkohol. Jadi macam saya memang kata apa, life saya memang tak macam orang Melayu. Masa tu dah kahwin ke belum? Belum. Masa mana belajar lah. Masa belajar di Birmingham 10 tahun tu lah. Saya belajar dan saya kerja sebab sebab duit saku tak banyak. And then bilik kena bayar. Tapi so saya kerja lah. Bila kerja itulah yang mengajar saya banyak. Tapi sebenarnya lagi banyak saya kerja, lagi banyak saya improve saya punya communication skill. Saya punya skill saya masak. Dan saya sampai boleh kerja dengan top chef lah. Saya pernah kerja dengan Marco P. White. Raymond Blanc. Jadi benda-benda tu yang menguatkan CV saya sebenarnya. And then dia orang profile saya. Memang saya belajar dia orang daripada A sampai Z. Sampaikan saya pernah lawan dengan tim Malaysia. Tapi saya wakil UK. Wow, terbalik. Memang itu jam macam ni, kalau chef dengar ni mati saya. Macam bila dia orang menang, dia orang akan nyanyi lagu God Save the Queen kan. Saya pun nyanyi lah. Tapi sebenarnya it's scared, because you're singing. Ada team kalah, tapi you're singing in this man kan. Macam quite tough lah kan. Tapi for me it's just all experience. And then bila kerja dengan dah lama kerja, and then lah macam keep on going live. Saya duduk kat UK, Glasgow, London, berkata-kata pergi Europe, and then I enjoy my best. Memang enjoy sungguh-sungguh lah. Tengok bola, pergi rock concert, kan. And then the best moment yang saya rasa bila saya dekat sana is bila AirAsia, dia drop dia punya flight dia ke London. So dia akan bawa dia punya staff dia ke Birmingham, walaupun jauh. And then dia orang akan stay dekat hotel tu sebab dia orang tahu ada chef Malaysia kat sana. Saya seorang je chef Malaysia tu. Memang Birmingham tu ramai orang Melayu kan, ramai sangat. Tapi yang kat chef tu saya seorang saja. And then saya berpeluang untuk masak dengan macam Datuk Tony Fernandez. Jadi macam
dia jadi bangga bila you seorang yang Melayu. Betul. Kan? Dan sebab tu saya boleh manipulate kitchen saya tu. Saya kalau kata nak bagi Mak Saleh dalam tu semua lari, saya bakar belacan je. Tapi dia orang Dia tak suka. Rabun lagi. Tapi dia really love me. And then kejayaan yang saya buat last dekat kitchen tu, saya jadikan kitchen tu halal. Okay. Itu yang saya rasa saya bangga sangat. Jalan kita nak pecah monopoli untuk kitchen Mak Saleh tak mudah. That's the moment yang paling best lah untuk saya. And then saya balik. Okay, saya balik mengajar. And then saya balik sebab saya tak masuk jadi industri dekat Malaysia. Sebab saya rasa masa tu industri yang kitchen di Malaysia tak capai standard yang saya nak. Okay. Kenapa Chef balik? Sedangkan pada masa tu macam dah ada macam seronok kat sana, dah ada kitchen halal apa semua. Kenapa balik? Mak saya suruh. Okay. Sebab ni dia macam ni, dia apa? Mungkin lifestyle saya. So ibu dia tahu anak dia macam mana kat sana kan. Muda lagi kan masa tu. Kan. Mungkin mak saya dia faham. Dia kata ayah saya tak pergi balik. Ayah kata duduklah kan. Tapi sebab saya ada cousin saya juga. Dia kata jangan balik. Tapi I feel like macam mana dia kata you dah too far. Ya. Okay. Dia too far. I pun sebenarnya actually kalau ikutkan hati memang tak nak balik. I memang suka sana. Sampai nak ada girlfriend kat sana kot. Walaupun badan besar. Faham. Betul. And then keep on going balik. Okay, bila balik tu I start kerja kejap sebagai chef. And then tak capai apa saya nak. Okay, saya rasa macam kecewa macam ni dengan politik. Even chef pun ada politik. Betul. Kan? Everywhere. I hate that so much kan. And then macam tak professional certain thing kan. And then tak apalah. Okay, and then I keluar, I masuk lecturing. Okay, sebab I dah ada master degree. So I boleh lecturing lah. So saya ajar student. And one of my student won the World Cup recently just now. Wow. Last month. Lecturer dekat mana? Saya lecturer dekat KLMU, SEGI. Okay. And then I also teach food science, food molecule, banyak lah. Sampai sekarang saya ajar, masih lagi train student yang ni kan. And then continue macam biasa. The part yang bila saya sebagai chef, okay, dulu saya adalah seorang yang aktif. Saya boleh round satu kitchen. Saya antara yang dia orang kenali saya sebagai dia orang panggil saya King Kong dulu. Sebab saya chef yang garang. Garang. Saya kalau saya tak puas hati makanan tu, saya akan tekuk bukan tu, saya akan buang. Oh, ini macam apa? Almost because I've been trained by Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, so I akan ikut cara Gordon Ramsay. That's my style. Cuba tunjuk sikit kalau marah macam mana Saya kalau marah saya pergi, saya kata you macam ni, adalah kena cakap sikit, saya akan tekuk, you get lost. Sebab you tak boleh masak. Kalau you tak boleh, kalau macam kadang bila orang macam bagi makanan kat kita, kalau you pun tak boleh makan, so how you expect you customer makan? Betul. I'm very strict. I akan tengok one to one. Okay, kalau ni kadang-kadang tak masak, so I tak cakap banyak. I just take, throw away, do it again. Get lost. Okay. Kalau you nak belajar dengan I, you have to follow me. You kena ikut lah. Yes. My way or highway. My way. Wow. Yes. I don't care. So bila balik sini, selain daripada mengajar, chef ada buka restoran ke apa ke? Tak. Saya tak buka restoran. Just memang mengajar. Saya memang fully, sebab saya banyak memang sibuk kerja kitchen dengan mengajar pula. Pagi mengajar teori, petang malam memang mengajar kitchen, and then running kitchen. And then memang lewat malam lah selalu. Ya. Okay. And then tu yang antara start nak jumpa doktor lepas tu. Okay. Sebelum sampai lagi. Okay, jadi tadi dah balik sini, so dah berkeluarga apa semua kat sini lah. Settle down kat sini lah. Okay, alright, okay. So girlfriend dah tak ada lah. Itu yang persimpangan dilema tu. Tapi tak apalah, at least ada history. Okay. Then selepas tu, masa tu, maaf saya tanya, maknanya sebelum nak jumpa tu, adakah masa tu chef berisi ke? Ataupun macam mana? Masa tu saya dah 170 lebih dah. Tapi bila saya start yang gout saya memang dah ada dari kecil. Tapi makin lama ni dia akan start tumbuh tofai, dia start tumbuh, dia cacatkan tangan saya. Bila saya ni adalah peminat carving. Saya suka carving buah untuk orang kahwin. Lama-lama saya tak boleh carving. Saya jadi macam benda tu jadi tak fine, tak cantik. Kadang-kadang saya nak masak, saya jadi penat. Ini saya cepat marah. Ini saya cepat dahaga air. Saya jadi macam, it's not me. Ramai yang chef-chef yang kawan-kawan saya, dia kata,
Bob, I think it's not you lah. You something macam kena rasuk lah. Sebab I memang kalau tengah marah, tengah lapar, I will be different. Lepas tu dia orang panggil I King Kong. Sebab I memang akan jadi different. Memang Sebab lapar? Lapar, dia tak lapar sangat. I don't know what they call in dia macam, nak, yalah, tak puas hati. tak puas hati. Dia nampak even benda tu macam my colleague say, it's just a simple bro. Simple je, kan? Ada anger management. Overreacting. Yes, Overreacting. Over sangat dia kata kan. Tapi bila, and then I tahu yang food is comfort. I start makan. Okay, then it will be the start the issue, and then gout, kena pergi operation. Gout tu start mula-mula kena kat mana? Kaki dia start trigger kat kaki dulu. And then I ingat mula-mula sebab I suka main hoki dulu. Ingat kan sebab terselia hoki. Sebab bila check darah, uric acid I was 1000 over. And then orang kita, macam lain macam. And then my family tak ada history tu. Then so I think it was my pasal makanan lah. Itu yang terang kan. Then betul. Masak macam biasa. Okay, and then cuma I start tak berjalan. I start duduk dekat depan kaunter. Sebab badan ke? Sebab badan. Adat aku. My lutut sakit, my kaki sakit. I say, no. I tak boleh. Sampai student I buat apa pun, dia lantak lah. Ni tahun bila ni, Chef? Maknanya 2012, Chef mula rasa susah nak bergerak, pergerakan terbatas lah kan. Terbatas sangat-sangat. I kalau boleh nak parking kalau kelas I kat sini, I parking depan tu. I tak mau jalan. I letih. Macam bila you jalan, you penat. And then bila bos panggil untuk meeting for macam kita ada majlis macam kalau discussion untuk lecturing, tak boleh, I tak larat. And then kerap MC. That's the trigger starting point. Tak sihat ke sebab tak sihat. Memang tak sihat kan. Bukan. And then mula-mula orang akan anggap kita sakit. Tapi mulut orang kan, lama-lama kan, dia ni sakit ke buat sakit. Then it start to demotivate me quite a lot lah. Cakap tak boleh jadi ni. And then tak apa. Then lama-lama start MC yang lama. Bila saya kena start operation, sleep disc saya mula muncul. Lepas tu saya start snoring. Saya pernah yang paling, saya rasa saya malu sekali, doktor. When saya tengah jaga exam tau, saya boleh tertidur. How just happy budak-budak dalam tu. Oh my God. Tidur berdengkur. I tidur pula berdengkur. Just imagine, Datuk. Saya seorang jaga, ada 100 in the ballroom tu. Saya tertidur. I cannot imagine what happened to the student. Kan boleh tiru. Bukan tiru je. I boleh buka buku. Buku boleh change buku. And then the student, diorang kurang kutip letak kat saya. Share, bangun. Oh my God. I was so embarrassed. Tapi nak buat macam mana? I tak sengaja, doktor. I mean, you takkan sedar tau. You always say you penat. You tiba-tiba you just pop. Tip macam tu. And then 1-2 time I get lepas lah. But when come to 3-4 time, the boss then it will be a big issue for me lah. Then yalah biasalah kena semua kan. And then they decide me to go lah. Okay, dia orang ada buat macam tu, dia orang go. That's my lowest point of my life lah. Sebab I think I ada belajar sampai luar negara, ada pengalaman sekalipun kan. Tapi my kesihatan tengah conquer I get really depression. Saya memang sedih, saya memang frust, saya rasa macam get lost lah. I hate all this kan. Saya pernah nak buang pisau saya, doktor. I love my knife very well. I bought tu masa I menang World Cup dulu. I nak buang sebab for me nothing. Kenapa? Sebab bila you dah kena tarik daripada buat belajar, kerja tu, so you don't have anything for your life. I tak ada buat kerja lain. Itu hasil. Then okay lah, I berhenti kerja. Then I start to merapu lah. Makan, pergi every night makan. Enjoy my craving. Okay, minum Coke. I told doctor before, I love Coke. I can minum Coke 10 tin sehari. Smoking lagi. Masa tu you tak fikir dah, maknanya memang dah lepas dah. I dah memang dah, I don't care anymore lah. Okay, even my dad datang, my mom datang nasihat I, my brother datang, I cakap no lah, nothing, buat tu. I tak boleh kejar dengan keadaan sekarang. Actually you kena faham Chef Bob tu, because we kenal dah lama, keluarga dia very connected.
Dia bukan macam adik-beradik each one in one house. Kami very close. Even kalau masa dia datang first time, satu keluarga datang sekali. Very close family lah. Very close family. We memang jaga each other. Tapi sampai saya jadi malu pula nak ada kat situ. Sebab apa? Saya tak capai apa dia nak. Okay, because sebab impian my dad and my mom to see me success. Okay, and then bright. Okay, macam dulu. Tapi sebabkan kesihatan saya, dia terus habis. So Chef masa tu depressed, sedih, putus asa sebabkan kesihatan. Yes, kesihatan. Yang merosakkan habis cita-cita dan juga impian dan sebagainya, dan rasa macam tak boleh puaskan hati keluarga apa semua. Sampai kan dia ada satu ketika tu kan yang saya amat sedih lah. Ni saya ada dengar macam bisik-bisikan dia jangan gosip-gosip kan. Betul. Mengatakan macam dia orang pernah nampak yang ayah saya tolak wheelchair saya. Dia cakap kecil pun tolak wheelchair, kecil tolak toddler, besar pun kena tolak wheelchair. Allah. I was kata macam sedih kan. But my dad, my mom okay, dia macam tak apa kan, because they love me so much. Okay, so dia pegang, dia jaga saya sampai kan saya jadi macam malu. Sampai kadang-kadang bila kalau I ingat tu my mom just passed away last month. And then lepas tu bila dia tukar pampers, saya macam kecil tukar, besar tukar. Oh my god. Macam saya tak boleh tahu. Saya memang lost, totally lost. Saya gaduh dengan wife saya, gaduh dengan anak kan. Semua benda tak pasti. I think Datuk pun boleh faham situasi yang tu faham. kan. Saya memang tak boleh nak fikir. Bukan senang orang nak faham situasi masa tu kan. Betul. Orang cakap mudah. Orang cakap sabar, orang cakap macam ni, macam ni. Tapi it's not there tau. Tapi memang saya macam apa, alhamdulillah betul, isteri saya betul-betul sabar. Sabar sangat. Dia bersama. Tak pernah lagi orang sesabar macam tu. Tapi mulut saya pun doktor pun tahu kan. Saya King Kong tadi kan. Saya bagi, saya tak kira orang. Even my wife kadang-kadang masak tak sedap pun, I just throw away. Okay. I'm very particular. Tambah dekat kitchen, I tak boleh satu minyak dekat kitchen. Kitchen, even though selalu in term chef, kitchen rumah for wife. Okay. Kitchen kerja for kerja. But for me no, kitchen is my kitchen. I don't care. Satu minyak tak ada, satu air dekat sink tak ada. I'm very particular. Macam mana nak masak ni? Macam mana masak ni? I can lock. I'm very macam OCD lah. Faham. Even kena susun pisau tu ikut. Sebab dah terbiasa kan macam tu. Now my wife okay. Tapi bila sakit pun, even I naik wheelchair, I can pergi tengok. I mean, tapi dia sabar. I pula masa tu hilang kerja, hilang semua kan. So financial lah. Faham. Alhamdulillah my wife dia bantu saya almost 5-6 years. Tapi tak apalah, masa tu saya okey lagi. Tapi the turning point yang saya teruk sekali bila saya start kena ada Zaraf. Doktor come see me. Dia kata chef, dia waktu apa panggil chef sebab doktor kenal mak mulut saya memang riuh dalam satu hospital tu. Dia kata chef, it's not good lah. Your uric acid very high, 1,600 now. And then you tak ubah ke? And then my wife told dia tak ku. And then doctor, okay, I hate doctor before. Doctor dia cakap suruh kurus sebab no solution. You ingat senang ke nak kurus macam tu? Dia suruh exercise kan senang ke? Okay, Datuk, you know the numbers that he's talking about. I mean, uric acid yang paling tinggi is actually would be between 200 to 400. Bila dia lebih pada 500 dah consider high. Lebih pada 700 patient akan rasa sakit sangat. Okay. So kalau you nampak macam 1,000, this is macam gila-gila tinggi. 1,600 tak pernah. So these numbers are like is like imaginary numbers. Then Elizarov apa benda tu? Elizarov is, you know, sometimes orang patah kaki, tulang besar, dia akan letak yang besi outside, bukan dalam, outside. Okay, yang tu Elizarov apa benda? Dia circle besar macam ni, atas bawah, and between dia akan actually attach to the bone. Because bone ada satu tempat yang weak sangat, dia akan pergi atas yang kuat, so dia letak satu atas satu bawah, and in between ada banyak besi so besar around kaki. Yes. Nama dia Elizarov, is a Russian scientist who. So yang tu yang chef dia ada, because
yang dia cakap pernah buat chef berapa surgery kali pernah? surgery? 42 times surgery. 42 times surgery. Yang tu 42 times surgery kena yang bila ada crystal tophi atas tu dia because sakit sangat so kena buka buang. So sekali dia kena tulang bawah so dia kena buka dia kena shave the bone. So bone tinggal nipis sangat. Maknanya dia berat tu masa tu berapa? I was that time when Ida Darah 18 something dah. 180. 180 something. 180 something. Actually bila I jumpa dia was 200 lebih lah. So doktor dia cakap lepas surgery I tak boleh kasih you berdiri. Kalau berdiri habis ni tu lah kena potong kaki. Sebab tu letak ni and the problem letak ni dia sangkut, doktor tu also sangkut. Tak boleh buang. Tak boleh buang. Yes. Tak boleh buang. Yang tu masa I jumpa chef. Dia cakap tak boleh buang. I kalau buang, next day maybe seminggu atau kena potong kaki. Sebab masa tu bariatric is not a topic like now. Okay. Doktor pun tak tahu. Kan? Kalau kata dia cuma bagi solution, reduce weight, exercise. Kurang makan apa semua. Ya, betul. And then lepas tu dia macam duk ding dong situ. Okay. Lepas tu jadi start. Okay. Macam mana chef bangkit? Daripada dah 42 banyak tu. Dia boleh start cerita macam mana? Dia bila ketika yang saya tengok kawan-kawan saya meninggal pasal OSA. Okay, saya kawan-kawan tiba-tiba dia meninggal waktu tidur. Saya duk fahamkan waktu tidur dia meninggal tu dalam iman macam menimpa yang habis. Macam Ramli cakap macam tu. Rupanya baru I tahu daripada dia punya wife yang dia meninggal dalam tidur tu sebab OSA. Then I study about sleep apnea. OSA is obstructive sleep apnea. Rupanya dia boleh mati dan simptom-simptom dia saya ada. Saya tiba-tiba boleh boleh bangun terkejut. Saya boleh tertidur masa dekat traffic light. All these things. And then saya pernah ada accident. Okay, masa tu baru saya nampak okay, this is kesiannya. Tapi saya tak ada solution. Nak suruh diet. Saya cuba buat diet. Bila tamat sebab bila saya luka dekat luka-luka ni, nak cuci tu cukup painful. And then saya pula ada dia orang kata ada diabetes. Saya tak tahu ada diabetes. Kalau lambat healing. Dia korek. My wife kata sampai bila tak duk keluar. Dr. Fai tu. And then okay lah. Then my wife kata cuba kita cari solution. Okay, at least dia nak saya bangkit. That time, saya dah rasa better I go. What for? Macam saya rasa saya susahkan semua. Menyusahkan orang. Saya tak mau jumpa orang. Saya penjarakan diri saya almost 5 tahun. Saya tak jumpa siapa. Saya tak mau jumpa siapa. Hidup saya, laptop, coke, my cigarette, TV. Itu je. I can stay in my room for 7 days. Nothing, never to go out. Sebab saya tak suka. Kalau jumpa orang kata, ni kaki kenapa kecil manis? I don't like that. Kan? Dia cakap, okay, gemuk lagi, sihat lagi. Jadi, soalan-soalan tu lagi sakit hati. Tak tahu jumpa kan. Then, one day my friend datang. Okay, ni titik permulaan yang saya kenal bariatric. My friend datang, dia dulu gemuk sama saya. Tiba-tiba dia slim. Macam doktor. Saya kata, wow. Kawan. Tapi dia tak nak bagi tahu orang because Datuk tahu bariatric ni tabu, tak semua orang akan cerita dia buat. Okay? Dan dia cerita kat saya, dia explain kat saya, dia kata tak kisah buat dengan doktor mana, pergi je. First dia bagi doktor dia. Betul-betul tak boleh bagi tahu lah doktor mana. Masa tu saya jadi serba salah. Betul ke aku buat? Sebab dulu pemahaman kita potong perut ni mati. Apa-apa perut mati. Jadi kita jadi takut tu. Sagi buat potong ni kan. Saya tak boleh makan. Saya tak lalu. Sagi macam mana saya nak makan tu. Saya nak makan ni. Macam mana saya nak. Yalah orang Kedah kan. Tak kejap tak makan nasi. Macam tu kan. Jadi macam sebab salah. And then wife saya kata tak apa. Okay, kita dapat refer later. Kita jumpa doktor yang first dulu. Sebenarnya saya jumpa doktor nombor 3. Silap saya tak jumpa doktor yang first. buat kajian dulu lah kan nak tahu. Okay. Itu pun kan actually saya tak nak jumpa doktor Mus. Ada sebab kan saya tak jumpa tu. First saya jumpa doktor ni okay. Quite very known name. Okay. Memang well known. Okay. Memang famous. Hari-hari doktor nama dia kan. Pergi-pergi dia tengok keadaan saya dengan wheelchair dengan kaki kan. Saya nampak daripada reaksi muka saya tahu dah. Dia nak ke tak nak kan.
Oh no, dia kena balik, kena buat diet semua. Oh my god, diet kalau Benda sama ke benda je sama kan? Asyik semua doktor ni kan macam waste lah kan. Dah nak kena bayar dekat luar. Aku dah tahu dah benda tu. Saya sampai datang sampai yang second tu, wife saya kata nak pergi tak? Saya kata nak pergi, nak dengar juga. Sama, same thing. Sebab tu bila my wife text Puan Rafiah untuk jumpa Dr. Mus tu, masa tu doktor, I think you in HUKM but you still running to IHIL, right? Yes. Ampang Putri and IHIL and HUKM. Okay. Sebab I tengah nak bergaduh dengan doktor tu. I cakap dia kata dia tak ada bagi solution sebab dia risau, sebab I tahu lah doktor kan, kalau apa-apa jadi ke ayah OT, it's a jeopardize dia punya career. Dia takut sebab dia takut ada condition shock, tu lah, blood clot lah, Yeah. macam dah doktor cerita kat I dengan jantung dengan ni kan. Sampai I cakap kan, then you shouldn't be a doctor lah. Doktor tu pun terkejut dia. Aku punya geram itu. I pun datang sampai my wife tarik, cukup. Sebab my wife pun medical, dia nurse. So dia tahu bila cakap macam tu kan, sampai doktor pun dia kata macam, I ingat dia kata dekat dia punya assistant kot, this is my first time patient marah I. Then on the way balik, my wife cakap, jom kita jumpa Dr. Mustafa. Dia kata, tak nak lah kan, doktor dia tunjuk gambar. By the way, yang tak nak tu bukan dia tipu tahu. Masuk bilik saya tak nak tu pembuka ai. Dia tak nak masuk ai tu dia sini dia bukan tempat lain macam tu dia. Itulah tu. Okay. Bukan, that one I thought doktor tak boleh cakap Melayu. Jangan takut kan. Ingat very well. I tak tahu sebab masuk-masuk satu IG tak berapa sangat doktor. Dia mirror kan. By the way, for the info, Chef Bob satu keluarga semua English speaking people. Mak, ayah, adik, beradik semua English speaking, including himself. Okay. They're all English speaking people. Okay. Jangan, sebab tu memang kami English speaking lah. And then saya jumpa doktor. Doktor Mustafa Arab ke? Okay. Alamak, dia cakap Arab. My mom cakap kan macam, dia cakap Arab macam mana? Cakap lah, Alhamdulillah cukup lah. Sebab memang terkejut. And then I wish not to talk to doktor. Okay. Saya nak cakap cuma I don't want, because I know already doktor, you going to say the same, the both doktor. Sebelum I nak maki you lagi, better I diam. Sebab only the lucky one, sebab my mom and my dad ada. Yes. Dia yang tolak dia, ayat dia yang bawa. Yang tolak tu my dad. And then doktor explain, I kata ini sikit lagi dah, ini kena tenang keluar dah kan. It's all about money cakap. I cakap my wife kan, ni ready 300, lagi nak kena bayar kat doktor ni. I was okay. And then tak apa, tiba-tiba doktor give me one keyword yang tak sangka. Okay, we see, we can do it next week. I say okay, no doktor, no, you have to do. Doktor say kalau you tak do, you punya leg and yourself also akan bye-bye. Okay, that what my meeting. And then I always make an excuse doktor, kalau you don't remember I can excuse, doktor tak ada duit, doktor bond my deposit. Doktor jangan, I think bila terkejut bila doktor kata, no saya 3,000 I'll pay, I'll put my deposit. So mean that doktor dah nak tau. Sampai I jadi malu pula kat doktor. Kalau I lari macam mana doktor? Doktor kata tak boleh lari kan. Until when? Then that time pula, you tahu, I mean, I don't want to cut here. Masa I jumpa dia, I tak kenal dia siapa. I tak kenal dia what his background. Tapi I look keadaan dia, I look for the whole situation. Dengan tolak, dengan satu keluarga, dengan family yang so concerned about it. And Chef was, I can see that he is feeling down for that thing. Yes. Masa tu, bila I cakap, before I know what, because belum check, belum tahu cerita whatsoever, I thought, what do you want? You want me to help you? I will help you. As simple as that. It's not about the money whatsoever. Because masa tu, you know, dah pusing banyak kali. Dia banyak dia spend on all these things. Yes. Keluar surgery, masuk surgery, keluar. Because even kalau buat dekat government, kadang-kadang banyak benda you akan keluar dari diri. So this is where basically we said, okay, no, we start from now. Tapi I know his blessing lah. Because he was actually really out of it. And he came to me, he just wasn't, I feel it. He doesn't want to talk to me. But then after the turning point, I said, okay, yes, we can do it. But let's do it. And then we started the game. Yes. Baru dia senyum. Masam muka dia masam tau. Masa doktor first nampak dia punya condition tu, apa yang doktor fikir macam
dengan nampak situasi dia, kaki dia macam dia tak fikir. Okay, macam ni. Okay, you kena faham. We kena faham. In surgery, you have to be there. In medicine, you have to be daring. You accept the fact to treat sick people. Ini bukan nak beli sayur, satu nak, satu tak nak. Oh, this patient I want, that's why a patient. You cannot. You have to take all the patient with all their scenarios. Now, in bariatric surgery, for them, they will come with a very complex diseases as well. The whole idea behind it is actually to tangkap patient tu sebelum reach to the level of risk their life. Tapi the problem because now Chef Bob masa tu dia ada all the combinations. Yes. Okay, from the weight, from the penyakit, from physical, tak boleh letak dia atas katil. There is no katil for him. Because the katil actually, you know, katil kita kecil yang operation theatre. You know, for the operation theatre to put him with that Alizarov besar macam ni tau. Tak boleh. Maknanya satu kaki letak mana? Okay. That's the challenge. You know apa yang kita buat? Kita boleh katil dekat ward yang besar tu, kita bawa special spray, special cover for the trolley into bawa dia daripada ward masuk OT with that katil to change and everything, to sterilize it, to masuk into OT. Because OT you cannot masuk something from outside. So we have to do everything with the spray, with the everything. And dia atas katil kita, tak boleh bergerak dia. Tak boleh. Katil tu nak buat surgery, kita because kita ada position. Katil kita boleh naik, boleh turun, boleh atas, bawah. Katil tu tak boleh. Katil tu tak boleh. Yang tu, I terpaksa buat surgery dia in a position seminggu, I sakit belakang. I tidur tak apalah. And dia tak tahu. Because kita biasa take the right position, right? Yeah. So take a position in the middle, kita di sini. I kena buat surgery dia macam ni tau. You know, can you imagine in a 200 kilo person with this thing there, kena sterile, how to cover it and whatsoever. Position dia yang paling susah. Surgery dia memang susah itself. Now you are not doing in the right position. I do from the middle. I have to do from the right. Tapi kita dah train to do from all the direction. So, but I wala jumpa dia first time. This is all in my mind. Awak kata apa, kita fikir lain. Yang kita boleh buat, kita boleh buat. Kita negara sini, kita drive kereta sebelah kanan. Pergi negara lain, kita sebelah kiri. Ada different position. Tapi driving is still the same. It's just about position. Waktu surgery, I swear wallahi, I have to stop halfway because that cramp. I macam ni. Belakang I macam ni. So kita buat ni. Can you imagine? Shoulder ni lain. Berapa jam? 2 jam lebih. 2 hours. 2 hour plus. I mean, usually this operation might take like 1 hour plus, and his operation 2 hour plus. It's actually because everything with restriction. Janganlah tanya sakit-sakit apa yang tu belakang I tak tahu. Tapi I'm not thinking about all this. And you kena faham masa tu, walaupun kita private, tapi I tak fikir pasal private. Bila I call hospital, okay, Chef Bob ni akan datang, jangan collect apa, buat ni dulu, nanti kita fikir. Okay, tak apa, buat. Lepas tu ding dong. Alhamdulillah, dia also ikut niat patient lah. Surgery dia selesai. Okay. Doktor sendiri, dia mudahkan saya tau. Dia boleh cerita macam tu macam dengan doktor yang ada kan. So, mana dia usaha nak bagi saya bebas. Itu maksud saya. Sebab tu saya sayang dia. I mean, dia cuba selamatkan saya. Ikhlas lah. Apa perasaan Chef Bob masa jumpa doktor dan doktor kata, okay, boleh buat dengan, okay, tak payah pakai deposit apa semua tu. Apa perasaan pada masa tu? Saya rasa saya tak percaya sebenarnya. Saya tak percaya. Saya macam sampai ayah dengan mak saya kata malu lah minta kat doktor macam tu. Bukan malu, punya doktor yang approach. Saya jadi bukan saya ada dulu tapi macam you in denial tau. You jadi macam buat apa nak spend duit to bariatric. And then that time very expensive doktor. I think it's about 50k betul almost 50k. And then sampai cakap doktor tak mau sign lah. Doktor kata senang I still remember you say this. You tak sign, your wife dapat, your wife pergi Disneyland. I still sign. Kalau you don't remember kan, I doubt because the price you estimate was what 51 to 60 at that time lah. At that time lah. Kata kalau kata you tak sign, nanti your wife, nanti you tak ada, your wife ambil duit tu, you pergi holiday di Disneyland. So tu I sign. So mean that money is not an issue that time. Okay, cuma memang I nak juga buat. Tapi bila come to that situation, dia jadi macam takut. Terutama the first phase doktor, the liquid diet. I hate that liquid diet. Kecilkan liver, legalon, so all that kan.
Yang tu sebelum surgery. Sebelum surgery ya. Doktor senang nak cakap. Buat kan. Ayo kan. Geram kan. I mean but actually good doctor. From 209 I lost until 173. Yeah, my wife communicate dengan doktor betul-betul. Doktor tanya, that time doktor dia tak sibuk cakap. Tapi because masa tu I actually run in 3 places plus I cover some of the military hospital. Memang sibuk buat surgery sini, pergi tempat tu surgery, tempat tu surgery, tempat tu dalam satu hari. 3 tempat. But doctor have a time for me. Totally ada je. I make sure doctor whatever that I teach people now kat luar from doctor. Jadi betul macam bila dia buat operation and then 1 week before my operation doctor is Abang Rahim. Ya, Rahim Sepatu. Okay, dia yang buat dulu. Bila saya tengok dia buat, saya kaji tengok okay tengok kan. Tapi masa tu saya masih doubt lagi sebab I thought I was doing sleeve. But doctor decide bypass. Okay. And then saya study pasal bypass semua. And then doktor pula macam tu I memang keen nak bypass. Sebab saya cakap, doktor, I know this is your golden procedure. You should do it for me. I don't care. I tak nak tengok perut dekat atas meja. I tahu my perut dalam tu. So doktor kata, doktor biasalah. Doktor pun dia tak akan cakap ya. Dia akan cakap, I'll try. Okay, kan. Tapi sampai ke, I think masa doktor nak masuk, sebelum dia orang tidurkan I pun, I kata I nak juga. Then you kena faham this technical challenge for doing bypass for him is actually extremely high. Because with the situation of the position of the surgeon, you cannot change the bed. The patient is actually make it even more difficult. And when we actually change the position of the patient, kita akan jatuhkan dah hati jauh, lemak, so kita dapat space. I tak boleh do this in his surgery. Plus I operation sengit. So jadi even more difficult. Plus you are doing a surgery to cut and ambil joint, lubang, tutup lubang, everything have to be very perfect. No mistake acceptable. Yes, we say okay, surgery complication can happen, but you just want to do it like because the patient already very high risk. So that was actually the big challenge. But as I said, when I see the patient, I tell them the positivity bukan daripada saya, daripada dia. When he believe, because he changed a lot when we agree to do the surgery. When we agree to do the surgery, then you can see the happiness. Oh, dia berlari walaupun di atas wheelchair, lari dalam tu, buat ni, buat tu dah. Chef datang. And dia dah start suka berbual dengan orang, whatever. Totally different person. That is me. Yeah. I mean, he back to himself, which I don't know him, but now I know him very well. So from the person that he came the day jumpa I to the day before surgery, he was totally different person. Yeah. Sebab saya dah sakit dah ditutup dengan tu kan. Doktor Mus yang sparkkan saya balik. Saya sampai dalam cakap dekat wife saya tau. Actually doktor, I don't know tell you this. Sebenarnya before I nak masuk OT room tu, I cakap kat my wife, anything happen to me, don't blame you. Don't blame you at all, I cakap. Cakap kat doktor, I love you so much. Oh, macam I love you too lah, Chef. I cakap ni pun I love you too lah, Chef. I cakap apa? I love you. Cakap, jangan salahkan doktor. One time my mom and my dad, jangan salahkan doktor. Apa tu banyak-banyak orang kan, dia nak tolong. Rasa dia. Dia nak tolong I. Macam aku cakap, kalau I go pun, I'm happy. At least doctor help me. Then my mom kata tak apa. Tengok I bangun. Okay. Jadi adakah Chef buat rasa keputusan walaupun macam-macam ni, keputusan untuk buat bariatrik itu adalah keputusan yang tepat sekali pada masa tu dengan Dr. Mustafa? Yes. Kalau saya tahu 20 tahun lepas saya buat, saya jadi model lah. Tu sebab tak bagi tu. Jadi model. Okay. I mean, sebenarnya kan, takut yes. Mana-mana insan takut. But now dengan generasi sekarang, dengan macam social media, benda tu sebagai tak ada apa sebenarnya. Perubahan hidup Chef Bob sekarang, cerita. Boleh biar bagi apa orang kata pengajaran dan juga nasihat kepada semua. Dia macam ni lah. Okay, perubahan. Orang mungkin nampak before and after. Okay. Sebenarnya struggle Baria ni is middle.
Okay, struggle to maintain, struggle to macam keep on senaman. Doktor bising. Saya panggil dia Pak Long. Sebab Pak Long tu is from me. I call him Pak Long because of I like Maybil. Cakap ni kena senaman. Jaga gula. Gula haram. Exercise. Ayat sama. Dah biasa, right? Sampai kata kadang-kadang dengar doktor bila voice call kan tutup lah. So dia akan cakap bersama kan? Kan? Tu sampai ada kadang-kadang cakap macam mana doktor cakap Melayu banyak sangat ni kan. Tapi that is the momentum that is so close tau. Bila saya turun weight lupa. Before saya keluar daripada hospital, I cakap ke doktor, I promise you, kalau saya turun half of my weight, I will help you. I will put your name on top. Saya akan spread all your kindness all about bariatric to the world. Dan janji itulah jadikan saya baik. Bukan separuh, dah lebih pada separuh dia. Masya Allah. Itulah saya sampai dengan Puan Rafiqah. Sebab saya tak sangka daripada 209 kilo saya boleh turun sampai 58. Memang saya tak sangka, tapi saya tak boleh jalan lagi. Saya ambil masa sebab tapi mudah lah, memang mudah banyak. And then doktor pun cakap, doktor banyak macam bila saya seronok tu, bila the moment yang seronok bila doktor discharge you from the clinic. Doktor sleep disk cakap, okay, you dah lose weight dah, good. Pandai dia cakap good. Wahai dia tak bagi solution kat kita kan. Dia bagi good. Tak payah perlu makan ubat, no more steroid, no anything. I discharge you from my klinik. Okay. Oh, alhamdulillah. Saya kata okay, that's the one step. And then pergi ke klinik diabetes MOPD doktor. MOPD. Yes. Oh, discharge me. Ubat semua daripada ubat tu macam dengan gula-gula, bit by bit. Meaning by clear. Memang happy lah. Lepas tu I kata isi mereka okay, and then tak apa lagi. The moment that I feel all week bila saya sujud. Itulah bila pertama dapat kali sujud selepas 6 tahun. Saya tak boleh sujud dekat atas lantai. Saya rasa macam selama saya sujud, saya doa kat doktor, dekat puan. Saya macam saya kata, kalau tidak lah, saya duduk tidur atas katil lah. Okay. And then the moment again, bila saya kena buka, Elizarov tu. Yeah, that was a big moment for him, yes. Berat benda tu. Berat, seksa, kena masa kilat sejuk. Jadi bila buka tu, first person yang aku beritahu doktor. Yeah. Doktor, I buang doktor. Doktor pun happy kan. Baru aku beritahu mother father I. Macam, I seronok sangat. That I jalan. The first moment that I touch and walk, I rasa macam I'm top of the world. Okay. And then cuma tu lah. That time kulit lah. The problem kan. Kulit gerabi dah doktor. But that one cerita lain lah tu. Okay. Tapi macam I tak sangka momentum yang I buat. Okay. Sebab bariatric ni orang tak suka cerita. I pernah ingat lagi bila I tanya senior kan. They don't want to tell. Tak payah buat lah. Benda ni boleh mati. Tak boleh makan. I mean, that kind of story. Kita tengah duk takut, tak ada semangat. Then I talk to myself, cakap kesian. Kalau kata lepas ni orang yang akan buat junior lepas saya, kalau tak dapat pendedahan yang baik macam ni, orang semua tak akan buat. Wahai ini adalah peluang kedua diorang untuk ni. Sebab saya selalu ingat, Allah lorongkan saya jumpa Dr. Mus, mungkin ada kebaikan saya yang boleh membuatkan Dr. Mus buat kat saya. Dr. Mus boleh pilih orang lain. Saya bukan nobody. Tak ada kenal pun kan. Then bila saya start motivate orang, saya cakap okay, kita buat. And then Puan Rafiqah kata, tolong Jad consult dengan orang ni. Saya consult rupanya berjaya. Wah, saya just cakap je dalam phone. I just talk, give me my experience, and it keep going until today. Every day, Datuk, saya jumpa orang more than 10 people. Lepas tu saya ada klinik. Klinik saya kat Coffee Bean. Tapi minum apa kat mereka? So basically dia lepas benda ni berjaya dengan dia dedicated all his life to help people. Other people as well. To help other people, talk to them. So sekarang ni, kalau let's say for example, kalau kita ada patient nak makan macam all the social group or whatever, dia masuk dalam. So dia create all this bariatric group. So belum ni group tu ada ramai doktor lain, lepas tu ada doktor lain dia
bercakap pasang this doctor against this doctor. So apa Chef buat? Dia berkeluar, dia buat only into patient saya. Grup kita sahaja. Still, because this is a group very fundamental and their discussions and everything. Even dia ada orang macam nak masak, dia buat susu yang tu dia buat pudding biotin. Pudding from the myotin. Myotin yang susu yang orang yang tak suka dia buat pudding, buat macam-macam. Chef dia boleh main-main. Explore because dia macam ni, bila kita 2 weeks kita lalui liquid diet. That's why I cakap liquid diet kan horror. Sebab dia nak kena ubah macam mana. Kalau tidak boring yang tak boleh telan. Apa dah. Sampai apa dah cakap dengan doktor, kalau doktor remember. Doktor, how about you with me? Kita minum sama-sama. Doktor pun tak mahu kan. Sedap cakap orang kan. Doktor buat kan. Tapi orang ni bukan yang baik sangat tahu. Baru jalan naik motorbike. Chef, what are you doing? Baru pergi sini sana ambil gambar skuter hantar untuk I. Lepas tu the good thing he hantar untuk I lah. Lepas tu dalam grup ada patient lain. Doktor, tahu Chef Bob minum coke hari ni tahu. Dia bagi tahu. Jangan bagi tahu dia. Dah tahu dah. My spike lah. Because sebab tu saya kalau keluar mana-mana sampai sekarang, now I know lah apa Datuk perasaan Datuk bila dia sebagai selebriti. I pun rasa juga bila I pergi keluar, kadang-kadang kita makan, yalah kita makan macam kadang ada air depan ni pun kan. Orang akan datang tegur. Chef Bob, dia boleh makan macam mana? Oh my God. Boleh ada air, boleh sulam. Because this sulam ni memang tak boleh. Macam dia satu dosa besar untuk orang. Sulam air. I mean, you makan tak boleh sekali. Bariatric tak boleh. 30 to 45 minit. Itu memang rules. Tapi kadang-kadang kita letak tu just for the sake macam sagi-sagi ke kan. Dah, orang nampak. Okay, people, I don't know them, but they know me. Kadang-kadang tegur, tangkap gambar, kadang-kadang tangkap, boleh makan ke? Nak tanya Dr. Mus. Asyik. Kadang-kadang ada letak kok. Kadang my friend letak kok. Kita bukan boleh tahu kan. Cakap, man, kita macam ni bahaya. Orang semua memahati. Okay? Tapi ada yang bagus macam datang, dia cakap, terima kasih Chef dengan cerita Chef. Saya pergi jumpa Dr. Mus. Ada yang anak-anak yang sakit, yang dulu menderita, dia tunjuk anak dia yang macam ada yang autism semua kan, yang buat bariatrik. Dengan cerita saya, dia orang berani buat. Saya tak kisah buat dengan doktor mana. Tapi at least benda tu macam mengubah kan. Jadi dia orang happy kan. Jadi bila saya tengok tu, saya rasa macam ada impact rupanya. Saya ingat macam orang tak ada impact. Saya ingat saya cerita rupanya memang banyak. Merata-rata saya pergi, sampai kadang-kadang saya kena pakai hoodie. Kalau kata saya nak pergi makan yang jas-jas. Saya kata, atau macam suruh anak saya pergi beli. Tak boleh, saya pergi ke bapa payah lagi spy Dr. Mus banyak ni. Jadi I mean, orang sampai tengok. The moment yang saya rasa paling best adalah pada baru-baru ni. Saya sebenarnya I don't tell you doktor. Sebenarnya saya nak bersara from dunia baria. I nak quit. Daripada? Dunia baria. I nak pull off. Okay. The reason why I pull off, masa tu my mom sakit teruk. Dia kencing manis and then masuk IGM pula. And then I'm concentrating on my business. Okay, my 79 business. And then everyday people jumpa I tak boleh. And then political on the doctor side tu. Then start people. Macam Datuk tahulah. Sakit orang suka. Sakit pun orang kata, sihat orang kata, kaya kata miskin. Itu memang sampai saya doktor selalu nasihat saya, just leave it. Okay, move on. Okay, we try to please everyone, but kalau orang tu tak mau please kita nak buat macam mana? Tapi the moment yang saya rasa macam saya nak quit tu bila mak saya dah start sakit. And then saya tak ada masa nak jaga sebab everyday people jumpa everyday minta advice, minta macam mana nak tolong. Kadang-kadang bila jumpa doktor, after that they come and see me. Dia walk away. Doktor, because sometimes dia orang tak faham apa maksud doktor. Depan doktor dia lah. Oh betul. Belakang doktor cakap apa tadi? Scientific. So kita pun tak tanya doktor masa tu. Malu. Yalah. Sebab dia orang malu dengan doktor sebab dua benda. Satu, doktor terlampau handsome. Nombor dua, minyak wangi doktor. Seksi. Dia orang bila bau minyak wangi doktor, dia orang dah macam ni. Pernah tak? Banyak ikut mood. Tapi minyak wangi doktor
buatkan all the women macam tu. Alamak. Kuala Bahaya ni dalam podcast ni. Okay, so I pun macam okay, I cerita balik, okay, sebab ada experience yang I dengan Dr. Mus, I boleh cerita balik so diorang faham. Tu the moment yang tu saya rasa macam tak boleh ni, saya neglect kan. And then one day on the 12th of July, my mom passed away in the morning. Baru ni. Ya, baru. Okay, saya memang down habis. Saya nak keluar semua. Saya macam tak mau dah kan. And then this is as unexpected, doktor. I tak sangka my single post in IG beribu yang mesej I, doktor. Please come back. So we want you. I cakap I nak quit. Tapi kan beribu mesej. Wish my mom Al-Fatihah. I think my mom dapat Al-Fatihah banyak. Alhamdulillah. I jangan sedih kan. Macam masa tu kan I tak sangka yang rupanya order yang diam-diam ni rupanya following me. Rupanya they know me. Dia tak komen tapi dia follow. I ingat sebab selalu tengok tak ada like pun. Tapi rupanya kan dia mungkin sebab tabu, doktor. People takut bila sebab ada satu masalah agak. Bila dia orang nampak gambar Dr. Mus dengan Kak Rafia, so the other person mesti orang Baria. So dia orang takut. Okay. Bila ada nampak like, okay, dia ni mesti buat Baria. So kesian dekat orang itu kan. Rupanya sebenarnya dia orang nak like doktor dengan semua, tapi orang tak berani sebab macam tu lah. Takut orang tahu kan. Even follow doktor Baratik. So itu. Jadi Kadang-kadang even people biasa, okay, dia takut ambil gambar dengan I. Orang biasa. Tak pernah buat bariatrik whatsoever. Allah letak ni mesti nanti orang cakap, ambil gambar dengan mesti buat bariatrik. Well, basically, I mean from our point, we like this type of intellectual relation. Now, kita bila cakap kita doktor, bahasa kita memang kering sikit. Walaupun kita nak try to be joyful, try to be nice to the patient, try to give them semangat whatsoever. Tapi patient bila datang jumpa kita nak tahu pasal medical problem sahaja. And then emotional part whatsoever, dia tak berani ataupun kadang-kadang dia rasa I tak nak pass this to the doctor. Rasa benda ni actually benda is very personal tu. Tapi benda ni boleh share dengan somebody like macam Chef Bob. I sometimes bila I sampai to the level that I talk to the patient, I nampak patient tak ada, antenna dia tak boleh ambil bahasa saya. Okay, this patient need a different direction. Terus I kasih nombor Chef Bob. Without letting him know. So dia jadi Dr. Chef Bob. Dr. Chef Bob. Biarlah dia actually, because I tahu dia akan berborak dengan patient. One time, dia talk up to one of the, then he told me, Doktor, you tahu I baru habis patient dengan talking to this patient. I cakap dengan dia 2 jam lebih lepas tu sampai bateri phone dah habis. I tahu siapa, you tahu siapa. Because I tak nak macam ni. I tak nak orang dia rasa apa yang rasa. Okay. It's not that easy. Ada yang bunuh diri, doktor. Betul. Because of this kan. I jadi macam yalah, kita orang Islam. Even ada juga orang Islam yang bunuh diri. Saya betul terkejut. Ya. Benda tu sebab ada solution. Tapi it's either you malu tak malu lah. Kan? So you see, masalah obesity tu is masalah besar. And the concept behind it, because basically is penyakit. Penyakit. Even kalau kita follow from Ministry of Health, Malaysia is actually announced 2014 is a disease. Okay, so this is where basically kena nak increase the awareness. Cuma the problem is between denial, between tak mampu, between tak tahu macam mana buat. But of course, thanks to Shabab and the people like himself that actually increase the awareness, talk to people. We also try to emphasize. You see, like my social media, we don't do funny stuff. Always we educational one. Which is, these are the things that actually make them understand what it's all about. But you need sometimes is that the daring part of it. Okay, I need to step forward because this is your self decision. But when we reach the hub, Chef Bob, okay, either this way or that way. I have no any other way. And this is where you actually come to the decision. But sometimes that's what we tell. Don't do it till it is difficult to do it. Do it when you can do it. Means, okay, jangan tunggu sampai ada penyakit yang jadi, nak buat surgery ni susah. Susah pada surgeon, susah pada review, susah pada whatsoever. Jadi your operation bahaya, tambah bahaya. You tahu certain level, that's it. You need it, just go for it. Habis cerita. But who want to cut the line?
not us. Because those patients, they don't come to see us. Yeah. They see Chef Bob. Yeah. Before, ramai sebelum jumpa saya, dia akan jumpa dia dulu. Yes. I'm the one pushing to him. Okay. So when they come from Chef Bob, I very easy consultation. Nak tanya apa? Dah okay, clear. Sebelum jumpa dia tahu apa dia nak. Sebenarnya bagus juga doktor, kalau tidak nanti semua jumpa doktor nak cerita daripada emosi semua masuk 2-3 jam. Orang lain susah nak jumpa, nanti marah orang. Tak, dia macam ni. Kita very simple. Patient datang sebelum jumpa kita akan prep. Yes. Suruh dia jumpa video by myself, explain pasal surgery, drawing ni semua, jumpa komplikasi surgery ni, consequences dan ni, baru jumpa kita. Bila jumpa kita dah terang. Banyak soalan yang dia ada, because sometimes kena buka phone. Ada 20 questions, some 30 questions whatsoever, dah jawab semua dalam video, tinggal some few questions to clear up lah. Okay, apa saya nampak sini, apa yang terjadi adalah kebaikan, keikhlasan Dr. Mus nak membantu Chef Bob, which is saya nampak bukan senang. Saya pun banyak jumpa doktor, kadang-kadang bukan senang nak dapat doktor yang bermurah hati, mulia nak tolong kan. Not because of the money kan. Kadang-kadang doktor kita bayar dia tapi keikhlasan nak tolong tu. Ada juga yang tak nak buat pun kan. Itu satu. Dan Bob sendiri Chef nak melalui pelbagai fasa yang sukar dilalui, dan juga saya lebih tertarik bila adanya fasa yang down tadi tu. Memang kadang-kadang bila kita down kita boleh sampai bunuh diri, dan tanpa kita sedari kadang-kadang obes, badan besar, sindiran, penyakit kita macam boleh buat kita macam putus asa sampailah nak bunuh diri lah, sampai to that extent. Saya akui. Dan saya nampak Chef Bob sanggup melalui kuatnya dan sampai hari ni sihat dan sanggup share dengan orang. Sharing is caring lah kan. So mungkin hari ni di peluang yang ada ni selalu cakap dekat Coffee Bean aja. Hari ni kita cakap dekat podcast. Mungkin semua orang akan tengok, semua orang akan belajar lagi sikit ending. Penting tak menjaga kesihatan, dan penting tak kalau kesudahannya buat bariatrik. Mungkin daripada Dr. Chef Bob dia. Dia macam ni. Bagi saya kesihatan tu adalah segala-galanya. Saya selalu cakap dekat patient saya, patient saya. 5 benda. Okay, number 1, buat kerana nak solat. Nombor 2, okay, buat kerana nak pergi haji dan umrah. Nak beribadah lah. Okay. Apa perasaan, takkan nak naik bagi je selalu. Takkan nak jalan kaki, ingat tu. Nombor 3, okay, berbakti kepada ibu ayah. Sebab bila kita sakit, this is the time that you nak tolong ibu ayah you balik. Nombor 4, okay, adalah untuk diri sendiri, baru diri sendiri. Dan nombor 5 adalah untuk kemudian hari. Maknanya you punya future. You tak tahu future you berapa lama boleh hidup. Okay. Saya macam saya sendiri pun, saya ada 5 juga, 5 misi saya. Saya dah capai 3. Lagi 2 lagi saya tak capai. Saya dah capai, saya dah round naik motor 1 Malaysia. Saya happy. Saya seronok sangat. Okay, saya tak fikir nak seorang, I ride, I terus. Okay, cuma bagi tahu doktor lah. Doktor kat mana kan. Number 2, I berjumpa ramai orang. Connection. I jumpa semua doktor lah. Okay, I jumpa, everybody know me and then know him. And then macam easy for me. I go everywhere. People will know me and Dr. Mus. Okay, connection me. Number 3, saya suka berjumpa orang. Saya suka cakap. Okay? And then I make information. Nombor 4. Cuma nombor 4 dengan nombor 5 I tak capai lagi sebab I masih lagi menunggu time dia. Okay? Itu adalah haji dengan umrah. Okay. InsyaAllah. I nak lari doktor dekat Sa'i. I want to run. You can, insyaAllah. InsyaAllah. I mean, you see, Chef Bob, you can actually, you see how he enjoy every part of it. And I know when he share with me, sometimes, hey doctor, I naik motorbike. So, what the problem with motorbike? I tak perasan. Okay. Tapi I couldn't realize that he couldn't ride a motorbike. And how this is a big thing for him. Then you can see the happiness he is atas a motorbike. So these are the things actually that you can see the real happiness. You don't know how much is make your life happy when you see actually that you were a part of somebody's life, or you able to help the patients or whatsoever. And this is where basically you say, okay, our mission is not only about
doing surgery whatsoever. Bariatric is a journey. It's a journey that you need to go through it. And how many Chef Bobs are out there? How many? A lot. So these are the things that is actually we need to convey the message is all about kesihatan. Even kalau kita, let's say for example, orang yang tak mampu, kita boleh refer to the government, boleh kita akan membantu sikit, boleh buat try to do something, but jangan tinggal benda ni sampai jadi like benda ni bahaya pasal hidup. Yang tu yang penting. Okay. Saya rasa lepas ni sebelah bilik doktor tu kena buat satu bilik consultation. Yes. That's why from your patient, from your ex-patient. That's why Datuk, they call me I'm a king. Bariatric king. I'm a king. Alright. Sebab tu lah dia orang panggil I the king of Baria. It's me. Yeah. Tapi I nak slow down sikit lah, bagi orang lain pula king pula kan. Tapi sebab the king have to inspire people. You have to bring people to do it. Itu je. So daripada ayat daripada King Kong tadi tu dah jadi king. Not a good king kan. King. Alright. Terima kasih banyak Syafwa. Sama-sama. Kita doakan semoga chef sentiasa lagi aktif lagi, mencapai 2 lagi haji dan umrah insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Dan memberi manfaat sharing dengan kepada semua. InsyaAllah. Teruskan berjuang, salam dekat anak isteri dan teruskan mendengar lagu-lagu saya. Okey, boleh. Kita ada lagu baru. Okey, boleh. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak Chef Bob. Terima kasih. Thank you Dato'. Okay. Thank you to our next creation. Next creative. Jumpa lagi di episod akan datang dalam podcast Jom Take 5 bersama dengan Dr. Mustafa. Alright, terima kasih. Thank you. Chef. Thank you Chef. Terima kasih banyak.